Sabarlah tuan-tuan, beri saya masa untuk kemas kain baju dulu. Tan Ngakoming mengelak soalan berulang kali mengenai janjinya sebelum ini untuk meletak jawatan jika Barisan Nasional BN memenangi pilihan raya negeri PRN Johor dan Datuk Seri Najib Razak dibebaskan. Saya tidak tidur malam tau mau fikir untuk letak jawatan. Sebaliknya menegaskan keutamaan beliau ialah berkhidmat kepada rakyat. Benda titik-titik bengit. Macam mat lampir saja. Letter merengit tak habis-habis boleh keluar. Alhamdulillah, letaklah jawatan. Memang pun kita nak dia letak jawatan. Ya. Apa kena-mengena pilihan negeri Johor dengan Datuk Najib? Jadi secara rasmi hari ini kita minta pukul 10.30 malam Ngakoming sila tender your resignation letter. Kerana you cakap kalau Barisan Nasional menang besar, you letak jawatan. Saya tahu kaum Cina selalu pegang pada janji. Kaum Cina tidak pernah mungkir janji. Dan dia mewakili DAP yang konon-kononnya mewakili kaum Cina. It's time for you to step down. Sabarlah tuan-tuan, beri saya masa untuk kemas kain baju dulu. Saya tidak tidur malam tau mau fikir untuk letak jawatan.